Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rama, GB2500238. Jadi untuk sesi game listening, untuk assignment, saya akan menggunakan Prodigy. Iaitu Prodigy ni dia sebuah game based learning yang sekarang ni dia mengutamakan pembelajaran matematik dan juga bahasa Inggeris. Sebabkan dia game dan juga campuran antara game dan bahan pembelajaran. Jadi mari kita tengok macam mana Prodigy ni dia boleh menghasilkan satu sesi pembelajaran yang baik dalam sesi PDP. Jadi untuk Prodigy ni dia adalah adaptif. Maksudnya dia boleh guna pada mana-mana apps. Lepas tu dia align dengan syllabus kita jika kita masukkan dengan syllabus kita. Kemudian dia sangat engaging dengan budak-budak, di mana pelajar-pelajar kan dia suka bermain kan. Memang fasa mereka untuk bermain. Jadi kalau untuk darjah 1 sampai darjah 6 tu dia memang sangat kakus lah cakap. Dia memang sangat nak main. Tapi kalau untuk pada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun boleh juga. Cuma dia dah a bit cartoonis lah untuk mereka. Dan main game budak-budak je tu. Macam tu. Dan banyakkannya efektif untuk pembelajaran dan dia sangat seronok. Okay, jadi mari kita teruskan dengan dia. Prodigy ni ialah sebuah app digital, app game. Dia game based, dia memang storyline, game dia memang career. Tapi dia berfokus pada objektif lah. Contoh objektif tu dia nak tawan satu tempat tu, dia kena pergi sana. Lepas dia nak pergi tawan, dia kena melawan, dia kena jawab soalan pula. Jadi kat situ lah student boleh belajar. Di mana student boleh belajar macam mana dia nak buat, dia nak pergi tawan, macam dia nak jawab soalan tu supaya dia dapat markah. Jadi kat situ dia boleh buat dua benda. Satu main game, satu lagi dia boleh jawab soalan. Okay, jadi Prodigy ni dia free untuk educator. Tapi free dia ni ada certain memang kena bayar. Game kena bayar, mungkin setengah bahagian tu memang kena bayar. Dia tak semua free. Standard elemen tu ikut kita, syllabus kita nak masukkan apa, kebanyakannya matematik dan bahasa Inggeris. Dia memang time saving dia banyak. Sebab apa? Dia app tu dia dah siap, tinggal cikgu masukkan syllabus saja dalam tu. Kemudian dia senang untuk guna, untuk educator senang, bahasa Inggeris dia pun mudah. Jadi memang cikgu memang senang. Jadi cara dia guna ialah macam saya cakap tadi, student ni dia career, dia buat game, dia pergi main game. Bila nak tahu satu tempat, dia kena tengah melawan. Bila nak keluar kuasa, dia kena jawab soalan. Kalau jawapan salah, kuasa tak keluar, dia kalah. Dan kalau dia boleh jawab soalan, dia bolehkan kuasa, dia menanglah dalam perlawanan tu kan. Okay, jadi kat situ lah cara dia bermain. Jadi kemudian kita sebagai cikgu ni kita boleh susun dekat sepanjang laluan career dia tu nak soalan kat mana. Sama ada pada awal, tengah-tengah, ujung, ataupun tengah awal-awal tu kita tak ada soalan lagi, dah tengah-tengah baru ada soalan. Ikutlah kita nak bagi taxonomy plus science pada pasal berapa kan, taxonomy 1, 2, 3, 4. Kalau 5, 6 kan dah power kan. Jadi kita bagi 1, 2, 3, 4 pun boleh. Okay, jadi kemudian kita teruskan cara bermain Prodigy ni. Dia ada dua, satu matematik. Jadi kita teruskan macam mana student boleh main Prodigy ni. Jadi Prodigy ni tadi ada dua, Math dengan English. Bila kita pilih Math, setiap kali kita nak buat serangan, kita perlu student menjawab soalan bahasa Inggeris. Contoh macam soalan ni, bila kita buat, dia soalan matematik yang kena ukur parameter. Bila ukur parameter ni kan ukur kelilingan, jadi dia kena tambah semua. Bila jawapan betul, dia tekan get magic, correct, baru boleh serang semula. Kalau macam ni kita susun ada soalan kan. Jadi soalan ni dia kena jawab lah. Ada berapa addition, siap ada blok lagi, student boleh ambil kan, kira satu. Jadi tak cukup 10, dia kena pakai kotak lah. Jadi 11, kalau ni 10 je kan, tak cukup, tambah lagi kotak 11, 12, 13. Setiap pelajar kan ada cara mereka mengira kan. Tapi yang penting objektifnya, student boleh mengira, student boleh menolak, ikut objektif pembelajaran lah. Kalau ini pula contoh bahasa Inggeris lah. Contoh bahasa Inggeris, kita kena faham ayat, kita kena faham verbs. Okay, jadi ini. Okay, seterusnya adalah teacher account. Teacher account ni di mana kita sebagai educator ataupun cikgu ataupun yang membuat syllabus ni lah, kita kena create soalan, kita kena create macam mana jalan kerja semua kan. Jadi bila kita create, kita boleh gunalah account Google. Untuk educator free. Jadi macam mana kita nak ambil student bawa masuk dalam kelas kita kan. Memang first, student memang kena ada email yang mereka selalu guna. Tapi zaman sekarang kan zaman maju kan, semua orang dah ada email, dah ada email sendiri apa semua. Jadi kita gunakan email Google tu untuk masuk ke dalam Google Classroom. Dan email tu kita boleh buat account, dan account tu kita boleh guna untuk masuk dalam game ni lah. Kena register dengan Google lah, by Gmail. Okay, kemudian kita bagi kod kepada, kemudian new student tu sama ada kita boleh invite dia, tarik sorang-sorang, ataupun kita bagi kod nanti semua masuk. Okay, seterusnya kita boleh tengok dekat teacher dashboard. Kat teacher dashboard ni kita boleh tengok kat sini
cikgu-cikgu boleh tengok leaderboard berapa ramai student yang jawab soalan, yang tak jawab soalan, yang salah ataupun yang betul. Jadi kat sini kita boleh aware lah mana student power dan mana student lemah dalam jawab soalan kita lah. Kita ada objektif kan. Andai kata kalau semua student kita tak boleh jawab soalan tu, maksudnya objektif kita tak tercapai lah. Tapi andai kata kalau semua majoriti boleh jawab, ada salah sikit-sikit atas sebab kecuaian, tu maksudnya objektif boleh jawab lah. Jadi dekat leaderboard, dekat challenge ni semua kita boleh tengok. Okey, kemudian kita ada assignment. Assignment ni di mana kita boleh bagi tugasan lah, tugasan task kepada pelajar kita. Task ni walaupun kita create, dia still dalam game. Student kena lalu, contoh bila student tu bergerak kan, dia still kena jawab. Kita kena gerak dulu, main game kat dalam tu, baru jawab assignment kita. Jadi dia masih game, tapi pada masa sama dia engaging dengan budak lah, dia engaging dengan student. Kita boleh pilih kita nak grade berapa. Tapi kalau grade ni kan untuk macam US, UK kan. Kalau macam kita kan darjah 1 sampai darjah 6 kan. Jadi kita boleh sesuaikan lah mengikut kita punya kepulanan. Contoh kalau kita darjah 1, kita select grade 1. Lepas tu kita buat yang basic semua untuk liners apa semua kan. Kalau ada kita darjah 6 ataupun ada tingkatan 2, tingkatan 3, kita boleh sesuaikan lah dengan soalan dan juga kita punya kerja. Kita boleh juga pergi start date. Maksudnya sebelum memulakan semester tu ataupun sebelum mulakan tahun tu, kita boleh siap buat awal kan. Jadi seminggu satu task. Jadi kita bila kita dah buat awal, jadi bila waktu hari biasa kita tinggal edarkan lah. Okey, pukul berapa sekian ada assignment kena masuk dalam Prodigy game ni. Okay, jadi semua orang kena masuk dalam ni. Okey, kemudian okey, kemudian bila kita dah sampai, bila studi kita dah jawab semua penilaian tu, contoh kita ada assessment, budak ni student dapat ke tak dapat, kita juga boleh tengok report. Contoh kalau kita ada grade 1, 2, 3, 4 kan. Contoh kalau kita buat topik 1 sampai topik 8, jadi kita senaraikan semua topik tu. Lepas tu kita boleh tengok ramai tak student yang betul, ramai tak student yang salah dekat topik-topik tu. Jadi kalau betul, objektif tercapai. Tapi kalau banyak salah, kita boleh tengok lah siapa yang salah jawab, kenapa dia salah jawab. Macam ni kita tengok warna merah kan, dia cuma dapat 20% je markah. Dia salah jawab B. Jadi kita boleh analisis setiap student kita, macam mana dia boleh betul, macam mana dia boleh salah. Kenapa salah, kenapa betul. Adakah sebab kecuaian, adakah sebab dia tak faham, ataukah sebab dia tahu, ataupun sebab dia tak belajar. Tengok, kita boleh tengok Captain H dengan Jane H, Anna C dengan Bella C. Dia dapat jawab semua kan. Kita boleh tengok satu-satu. Dia siap boleh keluarkan report PDF lagi untuk kita kan. Mana yang boleh keluar, mana yang jawab, mana yang tak jawab. Okay, untuk Prodigy ni juga kita boleh tengok attendance student-student kita, mana yang login, mana yang tak login, mana yang masuk buat assignment, mana yang tak buat assignment. Okay, kita boleh tengok Mr. 8 for grade. Ini sebagai contoh, yang for grade ni dari student dia. View login detail, bila dia tekan login tu, kita boleh tengok berapa ramai yang masuk. 8 hari lepas, 2 jam lepas, 8 hari lepas. Kita boleh tengok student kita ni login ke tak login, main ke tak main. Jadi kita boleh add juga cikgu kedua yang membantu kita lah kan, cikgu yang sama-sama kita. Kita boleh invite juga parent email, maksud student dan parent. Jadi parent ni juga boleh awasi dan boleh lihat lagi anak dia jawab ke tak jawab soalan. Sini ada bantuan ibu bapa jugalah. Jadi lepas anak murid tu jawab, kita boleh hantar report kepada parent tu, berapa markahnya, macam mana anak dia dalam kelas kan. Jadi bagi saya Prodigy ni sangat okey, free untuk educator. Tapi memang ada masih lagi elemen membayar, tak semua benda free kan. Dan lagi kalau elemen yang premium. Jadi Prodigy satu benda yang baik lah.